Hujan guys. Aduh. Sebenarnya hari ni aku nak buat vlog. Apa tadi? Okay, aku buat intro balik lah. Apa siap? Dalam taman pun jam. Nani kore? Kereta bapak aku ke tu? Kelakar siap, ayam gepuk aku penuh. Parking penuh. Aku stres lah. Sekarang ni aku dah pergi tempat lain. Masalahnya sekarang ni dah hujan tau. Tengok. Dah hujan tu. Aku nak makan kat kedai luar, tak nak makan dalam mall. Cepatlah sikit hijau. Orang dah hijau, kau jalan lagi sikit boleh tak? Aku ni gangar. Aku dah lapar ni. Macam-macam pukul orang lah. Terabur. Gigi masih sikit. Dah lah. Drive. Tada. Makan kat sini je lah. Mau ayam goreng dada. Ayam empat. Dada kan? Kuah campur. Aku dah lapar. Aku dah lapar. Dia sebab tak ramai tu. Ia tak sampai lagi. Kisah apa aku? Aku dah lapar mat. Makan je lah. Panas siut. Tapi mampus lah aku lapar guys. Sumpah aku lapar. Aku nak Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya Allah, sudah. Hujan. Hujan. Kenyang, alhamdulillah. Sup. Okay, hi guys, welcome back to my channel. Sebenarnya gimana? Okay, so macam kau nampak, kalau hujan, actually hari ni plan aku adalah aku nak pergi buat street photography sebab dia nak kena ada kamera. So aku nak improve aku punya skill lah. And aku nak record pun guna apa orang cakap, aku nak buat vlog pun guna kamera. Tapi sekarang ni aku guna phone sebab kalau hujan. And lagi pun aku takkan guna kamera pun sebab tak adalah street fotografinya, dah hujan nak buat macam mana. So aku decide hari ni aku nak pergi kedai gandam yang aku pergi selalu tu. Yang aku selalu pergi. Kenapa ayat aku macam makin teruk tak tahu bahasa aku dengan aku punya tak tahu bahasa. Kau nampak tak? Nampak tak belakang tu? Nantilah aku tunjuk. Oh, actually ada lagi benda review aku nak buat. Aku nak review back camera yang aku baru beli. Berat back ni. Tapi nantilah next week lah aku buat video pasal review back camera ni. Yang penting back camera ni lawa tu, style gila. Tengok, memang style gila, smart o. So now marilah kita, sebab dah hujan agak lebat. Aku tak nak beli gandam tau sebenarnya, tapi kita tengoklah kita beli ke tak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tak beli sebab aku tak ada duit. So let's go. Semak o. Alamak, dia kena buka kasut guys. Dia baru dia. Semak o. Dia buka kasut pula. Jangan orang rimbat kasut aku sudah. Hello. Long time no see. I ingat you pindah kedai jauh sangat belakang tu. Alright, so actually aku dah lama tak datang kedai ni. Dulu kedai ni dekat belah belakang. Dia dah pindah kat belah depan. Dan kedai dia, aku pernah buat review sebelum ni. Dia kedai tingkat atas. So sekarang dia dah atas bawah. Tak lah atas bawah, dia satu lot tapi besar macam ni lah. So dia ada macam loft macam tu. So style lah kedai dia. Ni pun sudah sini tau. Dia boleh ada stok MG babat telupus yang baru. So aku review sikit lah. Actually nak dikatakan ni adalah kali pertama aku datang kedai baru dia. Sebab last aku datang kedai dia yang lama tu Mas Raya. So ni aku datang balik sebab aku dah lama tak beli gandam offline lah. Sebab aku beli gandam selama ni memang aku beli dekat Shopee dengan TikTok je. So ni aku datang walk in lah.
Lagipun sebab aku dah lama tak datang kedai ni, so kedai pun dah baru kan. So kita melawat lah, take a visit orang bilang. So dekat sini ada section SHF. SHF ni pun sekarang aku makin minat sebab aku dah ada Bakugo dengan Killua. Sekarang ni aku tengah tunggu Dabi, nak beli yang Dabi, memang style tu. Lepas tu kat sini ada MG kit. Section yang belakang ni, bawah ni more to MG punya kit lah. So banyak. Ni harga dia 300 tapi aku tak ada duit. Tak apalah, bukan tak ada duit, ada, cuma aku tengah tak ada duit. Sama je lah tu. So ni kau tengok, oh my god, I want, tapi tak ada duit juga. So banyak gila MG je. Stok dia sangat-sangat banyak je. Kau tengok, semua kau nak pergi bandai ke, kau nak regular list ke, semua ada. And dekat sini MG SD pun full. Ada Freedom, MG SD Freedom, MG SD Ariel, Barbatos, Wing. Lepas tu yang bawah ni HG yang besar ni pun ada. Lepas tu on ni, wah, clear contrast ni, ke cross contrast, apa tak nama dia, memang style lah. And then ni Eclipse ni, yang ni pun aku nak juga tu sebab, tapi harga dia, oh my god, 600 weh. Like, I don't have money. I have but I don't have, like that lah. So ni semua pergi bandai lah. And then kat sini ada PG. So tengok harga 4,000. Ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah ya Tuhanku. Apa 4,000? Aku tak ada duit. So dekat sini ni macam SD. And then ada macam apa 30 minutes ke apa benda minutes lah, aku tak tahu. So dekat sini aku tak tahu tu tempat untuk orang lepak pasal Gundam ke, atau dia nak buat packaging ke apa ke, I don't know. Then dekat sini mostly HG. Lepas tu dekat sini memang pergi bandai punya HG je aku nampak kat section ni. Lepas tu kat belakang ni ada HG lagi. And then ada G-Tech series. So yang ni G-Fred ni aku macam menarik juga, tapi tak tahulah. Dekat sini RG series, tengok, menarik sangat. Lepas tu ada figure standard juga. Ni kita pergi kat belah atas. So kita naik dekat atas ni, dia more to third party punya Daban ataupun China kit punya lah. So banyak juga stok dia, banyak, sangat-sangat banyak. Kau boleh nampak kat sini. Kau nak cari third party ke, nak cari China kit ke, Daban ke, apa brand ke yang third party punya, semua dia ada kat sini. Tak kisahlah kau nak MG ke PG ke, ada. Korang just datang and tengok lah, banyak. Ni lawa tu style I like, but I don't like. Sebab aku lagi suka bandai. Bukan bias saya, tapi lebih kurang lah. Sebab entah, itu personal aku lah, personal reference aku. Tapi China kit third party apa semua ni lawa je. Cuma aku belum lagi lah nak try main. So tu ada Astrea macam nampak lawa. And then dekat sini tengok view daripada atas je, nice tu, memang style lah. And then dekat belah depan ada metal build tu, macam ya Allah, bila aku boleh beli ni ya Allah. Kau nampak tu Destiny tu, aku nak. Terus kat atas ni ada PGU punya. Lepas tu ni ada brother ni beli fast berkabar, memang style. And then last sekali tengok ini meja sebelum balik.